Okey, korang boleh baca komen daripada Puan Ana dekat atas ni. Tak menyesal beli baju hujan ni? Memang takkan menyesal korang kalau korang pilih Ford Dry Light ni. Untuk Ford Dry Light ni saya dah pakai hampir 2 tahun. Memang okey lagi. So untuk baju yang Ford Dry Light ni, korang akan dapat satu baju hujan yang berkualiti, korang akan dapat satu zip dan satu velcro dekat bahagian hadapan. Untuk baju hujan Ford Dry Light ni, kain dia memang selesa. Bahagian luar ni memang kalis air dan bahagian dalam dia memang selesa kalau korang pakai. Sebab apa? Sebab untuk bahagian dalam ni kain dia lembut sahaja. So untuk kain ni udara boleh keluar masuk. So bila korang pakai tak terasa panas sangat. Zip dia memang okey dan dia punya velcro pun memang melekat. So ni dia punya penampilan daripada hadapan, penampilan daripada side tepi dan penampilan daripada bahagian belakang. Untuk bahagian belakang pun ada tulisan Ford Dry dan pantulan cahaya. Bila korang pakai, orang di belakang akan mudah perasan korang di hadapan. Itu yang penting kena ada juga dekat baju hujan ni. So bagi korang yang belum ada lagi baju hujan ataupun baju hujan lama tu dah tembus, boleh pilih Ford Dry Light ni. Memang sangat beruntung kepada korang, memang tak menyesal. Setiap pembelian korang untuk baju hujan ni akan dapat baju, akan dapat seluar dan akan dapat juga beg ni secara percuma untuk Ford Dry Light ni. So korang apabila dah ada baju hujan boleh lipat, boleh masuk ke dalam beg ni dan terus standby pergi ke tempat kerja esok. Dia kata kalau korang tak pasti nak pilih saiz apa, boleh komen berat dan tinggi kat bawah. Saya akan recommend saiz yang sesuai untuk korang. So bagi geng-geng rider, kita kena guna pepatah lama. Kena sediakan payung sebelum hujan. So korang boleh grab cepat-cepat dekat beg kuning kat bawah sebelum saiz yang korang nak tu dah habis nanti.